Motor ni bahaya ni sebenarnya. Anak-anak balik kampung, dekat situ dia kena slow sikit, dia tunggu bukit. Macam mana boleh tergantung orang? Tanah tu dah tak ada lah. Ya. Ni jadi jambatan terapung. Bawah ni dia banyak sungai-sungai, part dia adalah batu hampar. Kalau kita nak buang pun tak boleh. Betul saya. Betul. Ini salah satu lambang Ke bawah. Structure jambatan tu masih elok. Kerja tambahan tu pelik yang. Itu jambatan. So yang ini berapa kos dia anggaran? 150,000. Jambatan-jambatan memang kita buat. Dah ada kebakaran lah. Dia dah bertembung dengan sungai. Sebabkan isu keselamatan. Bila kita ada ruang untuk bantu, kita bantu lah. Saya memang bertanggungjawabkan tolak sebanyak mungkin ke Rembau. Supaya kami kekurangan perbelanjaan untuk memenuhi. Tak boleh semua kat Rembau. Semua yang ini saya rasa tak ada masalah sebab isu keselamatan penduduk lah. Lulus. Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah.